Dia dalam konsep mainan senjata satu je. Daripada kita tak lebih nak rushing, nak blocking senjata lawan, kita lebih pada rushing untuk bagi jahanamkan tangan musuh. Pasal konsep kita, kalau senjata besar mana ke, hebat mana senjata, kalau tangan yang pegang dah tak ada tenaga, dah tak boleh lah. So mesti akan lepas. Contoh bila macam ni, yang asas bagi kita orang, okay, try pukul. Kita akan terus bantai ni, kita buat praktis, kita akan bantai ni. Kalau yang sebetulnya kita akan terus bantai ke tangan. Defending mana bila kita bantai, kita terus bantai ni, lepas tu kita clearkan balik. Contoh kalau ni, ibarat clear tu, bahu kita ni, senjata musuh mesti lebih pada bahu kita. Kalau ni kita boleh tolak keluar jadi lebih bahu, atau kita boleh tarik ke bawah sana jadi lebih bahu. Atau kalau buah yang kita selalu pakai ni kan, ni kita panggil buah ni, bila buah patasio bila dah bantai ni, kita akan cuba pisah. Kalau contoh kalau tak boleh nak tolak, kita sendiri akan lari ke diri. Yang ni dia lebih pada bahu. Daripada sini bau, menghadap sini pun lebih bau. Lepas tu betul masuk ni, nampak? Dia akan terus sampai. Dia timing dia memang akan ngam je kat sini. Marking dia. Lepas tu footwork memang kena seberjalan sebab tak ada silah ni. Pasal dia dalam lereng kutau, takkan ada satu buah tu mana kita akan gunakan dua footwork. Apa? Satu footwork, 2 sampai 2 buah, tak ada. Rasa buah mesti ada footwork. Contoh masuk. Paham, masuk satu. Kadang masuk ni pula. Kadang bila dia masuk lagi, masuk lagi. Tak masuk. Tak, cara dia tu. Dia pepal tu si konsep dia. Paling basic. Lagi satu konsep dia, bila selain bila dah hancur tangan, contoh biasa kalau tangan kau pegang senjata. Ni kalau sama senjata. Tapi kalau lain-lain senjata macam mana? Contoh dia pakai ni batang kosong macam mana? Bukan senjata. Ni agak susah sikit lah pasal macam mana? Jauh. Saya buat. Masuk, elak satu. Tapi yang penting kena tahan tangan ni, tapi jangan tahan terus untuk lock. Tahan untuk sekadar untuk bantai aja. Kalau tak boleh bantai ni pun, kita bantai ni. Contoh kalau tu lah, try genggam senjata kuat. Aku tak lupa. Rasa ini jam. Mana kita tahu juga sistem saraf musuh, sistem sendi musuh. Mana cara untuk membuatkan ini terlepas, mana nak bagi lemah ni. Kalau dalam bahagian locking pun macam tu juga. Locking kita tahu, itu kata tak berbuat, kita bagi memahami sendi. Kita tahu sendi yang macam ni, satu sendi. Yang tu yang ni lah, sendi. Longgar je. Kalau tak longgar lagi. Okey, ni kalau ni kita boleh lipat. So limit dia sampai mana? Sini. Sini tak boleh. So mana kalau dah terlipat sini, mana lemah dia? Dia tak boleh lipat, dia tak boleh lipat sini. Jadi kita tarik sini. Kalau lipat sini, kena buka sikit. Kalau tak macam ni pun dia boleh lawan lagi kadang. Tapi tengok tak. Sama macam ni, jenis Falcon 2 sendi pun sama. Atas macam ni. Lepas tu bawah pun sama. Kalau nak tahan ni, lock sini pun boleh juga. Dia punya lock tu penting. Pasal kita pernah mainan sendi tu, kita kena belajar. Mana orang kata apa, sains sendi tu semua. Yang buat pukulan kaki memang kita jarang main tinggi. Pasal biasa jarak untuk permainan kita memang biasa hat ni je. Untuk mainan kuntau. Pasal kadang kita orang pasal yang dah lama mainan kosong, dia akan training duduk dalam plekat, sparring macam tu. So mana kalau kaki biasa kalau tinggi pun tak dah macam orang senang tolak. So biasa kaki main tak matah ke sendi sini. Sini ada satu buah kita pakai, pijak kaki, sepak. Satu lagi buah kadang duduk mengelak macam ni. Ni selit sendi macam ni. So banyak buah kaki, banyak bawah. Biasa paling tinggi pun nak pinggang lah biasa. Okey, contoh saya bagi satu buah ni. Yang kosong kan. Datang. Ni, bila dah masuk kita bantai ni kan. Masuk. Simple tu bantai. Bila dia dah macam ni, kalau ni murid kita bagi slow lah. Kalau yang betul ni, dia akan tolak ke depan sikit. Bila dah injured, kalau dia tak boleh jalan, kita lari lah. Takkan nak ni. Contoh lagi satu. Dia datang, dia menumbuk ni kan. Kalau contoh, kita tak sempat nak menumbuk apa, nak boleh elak je. Elak tak apa, masuk bawah. Masuk bawah terus. Masuk bawah, masuk ni. Banyak stick dia. Satu. Lepas tu yang penting kali reflect. Contoh kalau dia dah buat macam ni kan, kita biasa training pasal buat kreatif. Contoh dia masuk ni, tiba kita nak buat buah tu tak jadi. Masuk buah lain. Dia tak menghafal. Mana yang boleh masuk, kita masuk. Masuk. Simple je. Betul biasa dalam aliran ni tak ada yang menghafal. Kita ajar cara ni guna untuk apa, buah ni untuk apa, untuk ni apa. Lepas tu sikit-sikit kita ajar sikit-sikit cara nak susun dia. Lepas tu dah selebihnya kreativiti sendiri. Lepas tu kalau dalam 5 orang, tak 5 orang, dalam 2 orang tu takkan ada cara main yang sama. So set mana kalau nanti kalau semua dah katam ke dah buat lain-lain,
Mana 10 gelanggang 10-10 akan cara main lain-lain. Sebab lain manusia lain pemahaman kita lain cara. Pasal contoh, setengah orang kalau jenis badan besar, dia mungkin dia kaki dia problem, kita lebihkan pada buah jatuhan. Orang yang badan kecil dia takkan boleh nak wrestling orang, tak jatuhan. Jadi kita bagi dia main ligat lah, pukul lagi. Sama macam contoh kalau orang ni dia bekas main TKD contoh, kaki dia power kan. Banyak ada permainan kaki dia kita main. Cara nak pancing orang pergi jauh. Maknanya bila setiap kali dia bagi dia akan pancing orang tu jauh, dia terus attack terus.